Hampir setiap hari bahkan dalam setiap solat saya mendoakan orang beriman secara umum, iaitu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dirakamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ibrahim, iaitu Rabbana ghfirli wa liwalidai walil mu'minina yawma yakumul hisab. Tuhan kami, ampunkanlah aku, kedua ibu bapaku dan seluruh orang beriman pada hari kebangkitan nanti. Ulasan saya tadi sebenarnya menggunakan buku Fahami 50 Doa Anbiya dalam Al-Quran. Buku ini bukan sahaja memaparkan doa tapi juga memaparkan ulasan-ulasan ulama' sama ada ulama' tafsir, juga ulama' dalam bidang hadis dan ulama'-ulama' yang lain dalam memahami sesuatu doa para Nabi yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas daripada mendapatkan buku ini. InsyaAllah dengan harga yang berpatutan, harga yang lumayan. Semoga Allah Azza wa Jal akan memberkati hidup kita. Hidup kita akan lebih baik sekiranya kita berdamping dengan doa para Nabi yang terkandung dalam Al-Quran Karim.